Nak jadi super impas dan bagaimana perjalanan menjadi super impas. Dari luka jadi kekuatan. Impas ni sebenarnya bukan orang yang lemah. Dia cuma terlalu lama berada dalam kedukaan, terlalu lama fikir tentang orang lain sampai lupa diri sendiri ni siapa. Bila seorang impas tu sedar, bangkit dan pulihkan diri, dia berubah menjadi seorang yang luar biasa, iaitu super impas. Pertama, fasanya adalah kita kena kenal luka diri. Super impas lahir dari penderaan emosi yang dahsyat. Mereka dah merasai apa itu dimanipulasi, gaslighting, dipersalahkan, diperi, dihina, dicerca, disayang tanpa dengan bersyarat. Tapi bila mereka berhenti tanya, apa salah aku? Dan mula tanya apa yang aku patut buat dalam diri aku. Apa yang patut aku buat untuk lindungi diri aku. Bila dia bertukar pada soalan tu, kita akan mula mencari, otak kita akan mula mencari solution. Yang kedua, letakkan sempadan emosi. Super impas ni, dia bukan berhenti peduli pada orang lain. Dia cuma tak biar orang lain main perasaan dia macam remote control. Dia boleh dengar luahan orang, tapi dia tak serap energi dan beban orang lain. Dia boleh memaafkan, tapi dia tak lupa untuk lindung diri dia sendiri. Dia boleh beri kasih tanpa gadaikan harga diri. Kemudian, dia akan melalui fasa yang ketiga, bangkit dengan kesedaran. Super impas tahu siapa yang ikhlas, siapa yang manipulatif, siapa yang perlukan bantuan, siapa yang nak tipu, siapa yang nak kekalkan kuasa, siapa yang nak kawal. Dia gunakan empati dia sebagai radar sebab dia dah melalui semua tu. Dia menggunakan empati dia sebagai radar bukan untuk tunduk tapi untuk bertindak bijak, menilai manusia lain. Fasa yang keempat, iaitu tukar luka jadi misi. Bila dia sembuh, dia tak simpan kebaikan dia sendiri. Dia bawa cahaya itu pada orang lain yang masih gelap sebab dia faham apa rasanya dicintai secara palsu dan apa nikmatnya bila sayang diri sendiri. Nak jadi super impas bukan kena jadi sempurna. Kita kena cuba berani pulih dan letakkan nilai sebenar pada diri. Terima kasih kerana membeli buku e-book Buka Topeng Narsis.